Hai apa khabar semua? Pada pagi ini semua sihat walafiat di samping keluarga kita. Okey, pagi ini saya adalah perjalanan balik, nak jalan balik ke kampung halaman. Okey, saya tinggal makan dulu di kedai Vera lah, yang dekat Penarak, kedai yang sama yang semalam, kedai roti canai, memang sedap. Tapi dalam pagi ini keadaan hujan. Langkawi sekarang ni musim hujan. Jadi kita sarapan dulu kita balik. Ferry kita buka dalam jam 10 nanti, tapi kami awal lagi masih jam 7.30. Jadi kita sarapan dulu kat Penarak. Waktu sekarang ni hujan, karena kita hujan, tapi ramai sekarang ni walaupun hujan, sebenarnya ramai. Adalah sekarang ramai. Hujan lah, kalau nak lagi sekarang hujan. Kita jumpa lagi sekarang. Sekarang ni kita bergerak pergi ke JT Kuah. Kerana saya nak balik ke kampung halaman. Sejak saya main sini hujan sebab tu konten-konten yang dekat Langkawi ni tak banyak. Jadi hari ni saya bergerakkan saya balik ke kampung halaman dalam keadaan hujan. Sekarang ni Langkawi hujan. Saya main itu pun hujan, hari ni pun hujan. Semalam je tak hujan, tapi petang tu lepas maghrib tu hujan balik. Ferry. Ya, Frasa. Keadaan ferry keadaan sekarang adalah hujan. Hujan lebat. Hujan lebat. Sejuk dalam keadaan hujan. Lepas tu ferry sejuk. Nasib saya pakai jaket untuk mengelakkan daripada sejuk. Okey, tadi kita naik ferry tu oleh kerana di tengah-tengah laut jadi angin kuat ribut, jadi kita putar ke ferry besar. Sekarang ni kita buat putaran ferry. Kita naik ferry besar. Tadi kita awal tadi kita naik ferry yang kecil. Ferry yang kecil, jadi kita tukar ke ferry yang besar. Sebab sekarang ni adalah waktu hujan. Lambat sikit lah sebabnya tadi di pertengahan jalan angin kuat dengan hujan, jadi kita patah balik ke JT Langkawi, tukar ferry, kita naik ferry besar. Tapi ferry yang tadi dalam 300 orang lah, yang ni ferry dalam 600 orang. Jadi kita patah balik. Sekarang ni kita dah sampai ke Kuala Kedah, baru sampai. Kita sampai dalam pukul 1 minit. Sepatutnya kita sampai sini tadi adalah pukul 12. Sekarang kita dah lewat sejam kena tukar ferry tu.
jumpa lalu nak balik, duit nak balik, jumpa pokok bunga kita singgah beli dulu. Sebab murah kan, jadi kita beli lalu sekejap. Bawa depan halaman rumah cantik. Dijangka dapat pulang hari ini untuk persatuan Halal Trade and Tourism Thailand. Mendung hadirin. Mendung je suasana kampung. Wow. Kita dekat dah sampai rumah dah. Tak jauh dah dekat dalam 10 minit lagi dah. Suasana mendung hitam. Bulu udang. Okay, Alhamdulillah saya baru je sampai rumah daripada Langkawi tadi. Macam-macam masalah kat Langkawi tadi, bukan masalah apa, daripada naik feri, lepas tu sampai pertengahan balik, patah balik pergi ke pergi ke JT Langkawi, tukar feri sebab angin kuat dengan hujan. Okey, apapun saya dah selamat sampai ke rumah. Okey, setakat inilah video saya pada hari ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Semoga saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten akan datang. Semoga berjumpa lagi. Okey, bye bye. Assalamualaikum.